Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali. Okey, hari ni kan kita nak bincangkan satu dilema yang selalu sangat orang fikir, terutamanya yang baru mula simpan emas. Apa jadi kalau kita terpaksa jual emas tu sejurus je lepas beli sebab ada hal kecemasan? Jom kita gali macam mana nak elak rugi. Okey, soalan ni memang terbaik. Sangat-sangat realistik kan? Bayangkan, kita baru je bersemangat nak mula menyimpan, tiba-tiba, ada pula benda tak dijangka jadi. Perlukan duit tunai segera. Persoalannya, simpanan emas kita tu boleh tolong ke tanpa kita rugi? Inilah dia dilema utama simpanan emas. Kita semua tahu, emas ni memang aset yang hebat untuk jangka panjang. Tapi, apa jadi bila kita memerlukan duit dalam masa yang singkat? Ada satu realiti keuangan yang kita kena betul-betul faham kalau terpaksa jual emas terlalu awal. Dan inilah hakikatnya. Terus terang cakap, emas ni bukanlah instrumen yang paling sesuai untuk dijual balik dalam masa beberapa hari atau minggu je. Kenapa pula? Sebabnya ada satu faktor penting yang akan makan pulangan modal kita tu. Kita akan tengok apa dia sekejap lagi. Faktor inilah yang kita panggil spread. Kalau kita faham konsep spread ni, barulah kita akan jelas kenapa jual emas dalam masa pendek selalunya tak untung. Jadi, apa benda sebenarnya spread ni? Senang cerita macam ni. Spread ni ialah beza harga masa kita beli emas dengan harga syarikat tu beli balik daripada kita. Anggap je lah macam kos urus niaga. Dalam masa yang singkat, kenaikan harga emas mungkin belum cukup tinggi lagi nak tampung kos spread ni. Itulah yang menyebabkan kita boleh rugi. Tapi kita fahamlah, hidup ni kan tak menentu. Katalah kita tetap dalam situasi terdesak, memang perlukan duit tunai segera. Selalunya, ada dua pilihan utama untuk cairkan emas kita dengan cepat. Jom kita tengok apa baik buruk kedua-dua cara ni. Okey, jom kita bandingkan. Pilihan pertama, kita jual terus pada orang lain. Yang bestnya, kita mungkin boleh dapat harga pasaran semasa. Tapi, ia sangat bergantung pada nasib. Kena cari pembeli yang betul pada masa yang betul. Pilihan kedua pula, ar-rahnu atau pajak gadai. Kita boleh dapat tunai serta-merta dalam 65 ke 80% dari nilai emas kita. Cuma jangan lupa ada kos upah simpan yang kena bayar. Nampak tak? Dua-dua ada kelemahan tersendiri. Jadi, apakah jalan penyelesaian yang terbaik sebenarnya? Kat sinilah kita kena ubah sikit cara kita berfikir. Solusi sebenar bukanlah pasal cara nak jual emas, tapi lebih kepada macam mana nak elak daripada terpaksa menjualnya pada waktu yang salah. Dan kuncinya ialah dana kecemasan. Inilah perubahan mindset yang paling penting. Kewangan yang stabil tu dibina atas dasar persediaan, bukannya asyik bertindak balas bila krisis dah datang. Bila kita ada persediaan, emas kita tu boleh kekal jadi simpanan jangka panjang yang selamat, tak perlu diusik. Jadi, macam mana nak buat? Okey, ini langkah-langkah praktikal dia. Pertama, sebelum kita sibuk beli emas banyak-banyak, pastikan dana kecemasan kita tu dah kukuh. Sediakan dulu. Sasarannya, simpan sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan. Dan yang paling penting, simpan duit ni dalam tempat yang senang nak cair, macam ASB atau tabung haji, bukannya dalam bentuk emas. Perbincangan ni sebenarnya membawa kita kepada satu prinsip kewangan yang sangat asas. Setiap jenis simpanan atau aset kita tu ada fungsi dia yang tersendiri. Bila kita letakkan setiap aset pada fungsi yang betul, barulah strategi kewangan kita secara keseluruhan jadi lebih mantap. Cuba tengok jadual ni. Ia merumuskan segalanya dengan jelas. Di satu pihak, kita ada ASB atau tabung haji. Apa fungsinya? Untuk dana kecemasan. Sebab ia stabil dan paling penting, mudah nak diakses. Di pihak yang lain pula, kita ada emas. Fungsinya? Untuk simpanan jangka panjang. Untuk lawan inflasi. Dua-dua dipenting, tapi untuk tujuan yang sangat-sangat berbeza. Jadi inilah dia rumusan utamanya. Bila kita faham peranan setiap simpanan kita dan kita gunakannya dengan cara yang betul, kita takkan terperangkap dalam situasi di mana kita terpaksa korbankan aset jangka panjang semata-mata nak selesaikan masalah jangka pendek. Kestabilan kewangan tu datangnya dari perancangan yang bijak. Okey, sebagai penutup, saya tinggalkan anda dengan soalan ni untuk kita renung-renungkan. Cuba tengok balik strategi simpanan anda sekarang. Dana kecemasan anda, adakah ia mudah diakses? Simpanan emas anda, adakah ia betul-betul untuk matlamat jangka panjang? Memastikan setiap ringgit berada di tempat yang sepatutnya, itulah langkah pertama ke arah kewangan yang lebih kukuh.